Assalamualaikum, hi everyone. Selamat datang ke podcast Bagi Faham Juara di Luar Pandai 2025. Hai, saya Abane. Dan kat sini kita ada wakil tim pandai. Kita ada... Hai, saya Kak Kamila. Macam biasa. Halo, saya Kak Jia. Hari ni kita nak borak. Kalau korang perasan, kalau korang buka app pandai, kita ada sekarang ada ruby warna merah dalam app kita. Apa tu? So hari kita borak habis-habis pasal juara di luar pandai. Okey. Abang Adik nak tahu ke? Abang ni dah tahu. Abang ni dah tahu. Abang ni dah tahu. Okey. Cuma hari ni kita bagi korang pula tahu. Okay, so hari ni kita nak tanya Kak Kamila dulu lah. So Kak Kamila, apa sebenarnya juara di luar pandai ni? Okey, kita start. Juara di Lima Pandai adalah pertandingan akademik mobile app pertama di Malaysia. Tak? So, maksudnya menjalankan pertandingan akademik, belajar sambil bermain sampai menang dekat phone. And yalah, you belajar, you menang hadiah. Macam tu lah. Basically. Sambil main game, sambil belajar. Sambil main game, sambil belajar, sambil menang. Betul. Menarik. Lepas tu, kalau nak tahu, pertandingan ni dah start dah sebenarnya. Kita dah start 1 hari bulan Jun dan akan berlangsung sampai 31 Oktober 2025. Berapa bulan tu guys? 5 bulan. 5 bulan. Tapi dia tak adalah boring tau macam kita main hari ni sampailah hujung Oktober nanti. Sebenarnya kita ada beberapa pusingan mengikut bulan. Maksudnya bulan Jun satu pusingan, Julai satu pusingan. Apa? Ogos, September, Oktober. Setiap bulan adalah satu pusingan and ada juga peringkat keseluruhan. Maksudnya setiap bulan ada hadiah, ada pemenang dan pada penghujung pertandingan pun ada pemenang juga. Tapi yang paling best adalah pertandingan ni insya-Allah kami akan bagi semua peserta yang menyertai markah PAJSK Peringkat Kebangsaan. Dia mesti biasa guys. So maksudnya you daftar je, you serta juara Lima Pandai, dia akan dapat markah PAJSK Peringkat Kebangsaan. Kiranya once you daftar, you terus dapat. Betul. Daftar and join lah. Buatlah pertandingan tu. Baru dah dapat PAJSK Mark tersebut. Betul. So, menarik. join lah. Sebab kita ada terapkan elemen belajar. Kita ada terapkan elemen gamifikasi. Literally ada game dalam aplikasi Pandai sekarang ni untuk menggalakkan korang, untuk menggalakkan anak-anak kita untuk belajar dengan penuh semangat. Belajar dengan bersungguh-sungguh. Bekerja-kerja nak belajar. Itulah kita punya objektif program ni. Betul. Semua orang lah suka macam ni. Ya. Suka tengok anak belajar. Mak ayah suka, cikgu pun suka sebab sambil belajar pun diorang dah tak bosan. Kadang ada yang cakap asyik belajar je bosan kan. So kat ini punya program kita terapkan ada gamifikasi untuk diorang join. Diorang rasa enjoy lah belajar tu. Saya dapat hadiah lagi. Siapa je tak nak? Dah kalau semua orang suka hadiah, siapa je pay sebenarnya? Okay. Ya Kak, jawab. Okay, siapa yang berjaya? Okay, pertandingan ni terbuka kepada semua pelajar sekolah yang berumur 7 hingga 17 tahun. So, kita ada kategori sekolah rendah dan juga sekolah menengah. So, tak adalah yang sekolah menengah tu bertanding dengan sekolah rendah. Tak asingkan lah. Adil lah. So, sekolah rendah daripada 7 hingga 12 tahun. Sekolah menengah daripada 13 hingga 17 tahun. So, yang paling penting, tadi dah sebut hadiah apa semua kan. Mesti korang rasa macam, hadiah macam best. Kena bayar ke? Oh, tidak. Tidak lah. Kita punya pertandingan semuanya adalah percuma. So, tak ada hidden fee pun. Tak ada yang macam masuk tiba-tiba kena bayar 10 sen. Tak ada. Kak Jia, kadang orang tanya kan, cakap, ni mesti kena subscribe Pandai Premium baru boleh join. Tak. Free user pun boleh join. Sebab aplikasi yang kita gunakan, features yang digunakan dalam app Pandai tu adalah feature-features yang free. Boleh buat quiz, ada topical test, ada assessment, assignment. Satu apa kan tu? Satu lah tu. Quiz, exam, topical test, quiz, exam dan assessment. So ada je dalam 4 features ni, ada features yang free. So free user ke, premium light ke, premium user ke, boleh join. Yang paling penting dia adalah percuma. Kiranya yang untuk pelajar pun daftar tak payah bayar. Kalau cikgu nak daftar,
cikgu nak daftar pun tak ada bayaran. Cikgu tu hanyalah cikgu pembimbing. Kita tak adalah kategori untuk cikgu. Kita ada kategori sekolah, which is sekolah rendah dan sekolah menengah juga. Tapi kita tak ada yang kategori cikgu. Jadi sekolah pun boleh menang. Lupa nak cakap tadi, sekolah pun boleh menang. Sekolah pelajar menang dan sebagainya. Jadi cikgu ni kena tolong lah so dia semua join apa ni. Cikgu lah kira mendorong student untuk daftar dan join Juara Lima Pandai 2025. Nak menang ni dia berdasarkan skor. So you memang kena semangat. Kalau nak menang kena semangat. Cakap je cerita apa beza semangat cikgu dengan semangat budak tu. Okay, semangat cikgu adalah untuk meramaikan lagi penyertaan daripada sekolah dan dia kikim. Macam ni nak start. Okay, pelajar dia menang ikut skor yang diorang kumpul. Iaitu yang Ruby Merah Abang Anak cakap tadi tu. So dia kena kumpul skor sebanyak mungkin untuk dia menang as individual. Kalau sekolah pula nak menang, kita hanya ambil top 10 markah tertinggi daripada pelajar daripada sekolah tu untuk menang. So kepada sekolah lain, hari tu ada yang tanya kalau sekolah kurang murid macam mana. So kita ambil 10 orang je top 10 daripada sekolah tu. So sekolah yang kurang murid pun boleh join. Adalah semua orang boleh join. 10 orang je. 10 top 10 student kat dalam sekolah tu, markah dia akan dikumpulkan, akan dibawa kepada markah sekolah. So cikgu kenalah push. Cikgu nak menang untuk sekolah dan cikgu pun mendorong student untuk menang diri dia juga. Untuk student tu. Cikgu pun kena push sebab kita pun ada sokongan daripada jabatan-jabatan pendidikan. Alhamdulillah kita dapat sokongan daripada KPM, JPN, SSTP, insyaAllah. Adalah beberapa tempat yang kita dah launching kan. Hari tu kita dah launch bersama SSTP Negeri 9. Meriah. Betul. Faham. Dah tahu siapa yang boleh bertanding. Macam nak tahu jugalah hadiah kita nanti dengan ni ada macam mana ke? Nilai hadiah juara Delima Pandai yang terkumpul adalah RM250,000. Maksudnya, boleh beli rumah, boleh beli motor. Kereta tau. Memang kereta. Tak beza sebiji. Beberapa biji. Maksudnya kami memang puang lah duit untuk bagi hadiah-hadiah yang lumayan, hadiah-hadiah yang menaikkan semangat kepada seramai murid yang boleh lah, insyaAllah. Kalau murid seramai sekolah juga. Betul. So hadiah-hadiah yang diberikan pun hadiah-hadiah yang dapat membantu student untuk belajar dan juga boleh bantu sekolah jugalah. Okay, betul. Kita ada hadiah apa? Okey, di antaranya kita ada hadiah bulanan. Dan kita ada hadiah grand prize. Setiap bulan hadiah dia lain-lain. Dan setiap bulan tu ada kategori lain-lain. Contohnya untuk murid sekolah, untuk kategori individu, ada top 15. Siapa yang top 15 skor tertinggi dalam kategori sekolah rendah, sekolah menengah akan dapat ini. Untuk bulan ni kat depan. Ni bulan depan kan? Antaranya Samsung Galaxy Tab A9. Mudah untuk anda. Ni cikgu je. Untuk bulanan cikgu pula dapat printer. So untuk bulan ni dapat Redmi Mate. Maksud dengan ni yang cikgu punya kita ada bagi projektor. Kita bagi projektor. Macam lah kita cuba. Hadiah-hadiah yang besar untuk top scorer. Tapi jangan risau. Sebenarnya dalam juara Delima Pandai ni kita ada sistem tiering bukan? Sambil maksudnya kalau awak start pada mana-mana peringkat dalam juara Delima Pandai, ataupun kalau awak laju ataupun pada pace sendirilah dalam pertandingan ni kan, masing-masing masih ada peluang untuk menang sebab kita ada 4 tier, 4 peringkat kemenangan. So kita boleh cakap ada beberapa pecahan scoring. Awak daripada skor sebanyak ini ataupun skor sebanyak ini ataupun skor sebanyak ini. Dalam setiap tier tu ada hadiah yang disediakan untuk 10 peserta bertuah. Tapi hadiah tu start daripada tier 2. Kita ada 4. Saya ada tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. So start daripada tier 2 ni korang dah layak dah menang hadiah. At least kena sampai tier 2 lah. Jangan mesti tier 1. Tapi gap kita tak letak jauh. So sebenarnya semua orang layak menang. Betul. Kita buat supaya seramai mungkin orang boleh menang. Tapi jangan risau. Semua orang tetap akan dapat sijil
penyertaan dan PAJSK. Yep. Tapi kalau nak tengok maklumat lanjut tentang hadiah dan tentang til, bolehlah layari halaman utama kami go.pandai.org/juara5. Situ semua ada. Don't worry. So itulah dia. Kita tak banyak pasal hadiah. Yang sangat lumayan. Dan bermanfaat. Itu pasal bulanan. Lepas tu pada akhir pertandingan, kita ada hadiah keseluruhan. Kita panggil nama pemenang dia MVP. Ada nama dia. P. MVP ni ada berapa orang Kak Jaf? 5 kan? 5 orang. 5 orang. Maksudnya 5 orang yang terpaling kumpul sekolah sepanjang akan menang chips. Bukan. Cash just one. RM500. Wah. 500. Ya, sebab tu lah kumpul-kumpul jadi 250,000 hadiah yang terkumpul untuk juara Delima Pandai 2025. Rasanya dapat 500 ni apa? Konsisten lah. Selama 5 juara tu, mana yang konsisten dapat 500. Yes. Apa nak buat? Bayangkan korang dapat hadiah top 15. Lepas tu dapat pula MVP. Tak ke berbaloi, dah lah percuma. Dapat hadiah yang menarik. Lepas tu korang main pun benda yang sangat menarik. Mudah lah. Sebenarnya mudah sangat. Skor dah menang. Ya. Hadiah gadget Nike Protector Get Prize. Jil. Kak Jan rasa macam nak tolak sendiri umur untuk join juara Delima Pandai. Kalau kita orang dekat umur adik-adik sekarang, kita orang dah join dah. Dah lah sesuatu. Kalau tak RUGI lah. RUGI. Ya, menarik sangat ni. Okey. Itulah hadiah. Kalau macam tu, dah hadiah berbaloi sangat. Daftar ni macam mana? Kita start cerita. Okay, cara nak daftar. Pertama, adik-adik kena melayari go.pandai.org/juara5. Okey, kat situ adik-adik kan tengok semua maklumat tentang juara 5. Ada hadiah, ada kita dapat sokongan daripada siapa, kategori apa. So, bila adik-adik scroll dekat laman web tu, ada kategori student kategori dengan teacher kategori. Teacher tu adalah untuk jadi guru pembimbing, bukannya cikgu daftar untuk join buat quiz semua, tak. So, untuk student kategori tu ada ditekan kat situ. So, kat situ ada info pack untuk join kita punya Telegram, untuk download apa-apa yang penting bagi semua details, betul, untuk juara Delima Pandai. And kat bawah tu ada borang pendaftaran. So, adik-adik kena isi borang pendaftaran tu, ada nama, adalah maklumat penting yang adik-adik kena isi. So, make sure isi yang betul. Yang paling penting, ada maklumat untuk sekolah, yang lepas tu ada kelas kan. Tak selama ada kelas dengan negeri sekolah adik-adik. So, yang paling penting sekolah tu, sebab kalau adik-adik mendaftar kepada sekolah yang salah, rugilah. Macam tu. And kita tak dapat detect maklumat tersebut. Sebab untuk kegunaan PAJSK and kegunaan monitoring antara cikgu dan pelajar, kita ada sistem dalam Pandai App. So kita nak pastikan tally lah. Betul lah, tak ada student dengan cikgu. So apa yang menghubungkan adalah nama sekolah. Nama sekolah tu make sure tepat. So kira adik kena tahu betul kalau adik salah skor untuk sekolah lain benar. Sebab macam tu. So make sure adik-adik check betul-betul dengan cikgu sekolah masing-masing lah. Betul. Okey, tadi untuk pelajar yang tak ada akaun Pandai. Untuk yang ada akaun Pandai, sama juga prosesnya, pergi ke go.pandai.org/juara5. Lepas tu dekat borang pendaftaran tu, dia ada button login. So bila adik-adik login, masuklah username dengan password adik-adik. Dekat app Pandai tu akan ada satu newscap. Memang korang akan nampak ada perkataan juara 5 ataupun ruby merah ni lah, ataupun boleh nampak macam colour macam ni. Ada apa? Ke mana? So bila tekan dekat situ, dia akan redirect balik kepada borang pendaftaran tadi. So dah ada a few maklumat yang adik-adik tak perlu isi. So yang paling penting dia isi parents punya detail. So kat situ juga kita boleh dapat tahu yang maybe ada maklumat yang penting juga untuk kita orang minta maklumat parents adik-adik. So make sure isi yang betul lah. Kalau salah dekat situ, maksudnya salah lah semua. Maksudnya sebenarnya nak join juara Delima Pandai ni, kena ada akaun Pandai.
Tapi kalau dah ada akaun pandai, guna akaun pandai yang dah ada. Kalau belum ada akaun pandai, daftar je dekat borang juara 5 pandai tu dan akaun pandai akan automatically dihasilkan untuk. So yang paling penting daftar. Walaupun dah ada akaun pandai, adik-adik kena daftar. Sebab leaderboard juara 5 pandai dengan leaderboard yang ada dekat pandai tu adalah lain. So jangan samakan lah. Janganlah tiba-tiba korang pergi call customer support, skor saya dah tinggi, tapi sebenarnya tu skor dekat pandai, bukannya skor dekat juara 5. Betul. Habis daftar pertandingan. Ya, betul. Kalau cikgu pula nak daftar? Kat cikgu pula, tadi macam Kak Jara explain, ada 2 kategori, which is student category dengan teacher category. Teacher category ni adalah teacher yang in charge ataupun guru pembimbing yang akan monitor markah student ataupun skor student dan skor sekolah tu. So untuk cikgu pun sama juga, daftar dekat maklumat yang sama, tapi klik yang teacher lah, jangan klik student. Klik yang teacher, lepas tu ada borang maklumat yang sama yang perlu diisi dan cikgu perlu ada pandai teacher punya account. So kalau tak ada, boleh klik yang baru dekat maklumat tu. Kalau dah ada, macam saya cakap tadi, just tekan login and masukkan username dan password cikgu. Lepas tu pergi dekat ada tab competition. Dekat competition tu akan ada logo juara 5 macam ni. So cikgu tekan kat situ, automatically cikgu dah masuk dah. Betul. Iya, senang je. Dia paling betul pergi je dekat go.pandai.org/juara5. Kat situ memang semua benda dah ada. Kalau still lagi tak faham, boleh contact kita orang punya customer support. Ada beza lah bila dah daftar dengan tak daftar tu kan. Sebab bila buka aplikasi pandai, kalau dah daftar, boleh nampak leaderboard, boleh nampak nampak dashboard apa semua. Kalau tak nampak elemen-elemen juara 5 pandai tu, maksudnya belum daftar. Betul. Memang kena daftar. Penting betul-betul. Okay. Menyenangkan, senang. Dia senang je sebenarnya. Kalau korang faham flow nak pergi tu ke mana. Betul? Okay, kiranya dah daftar, dah ada app pandai. Lepas tu Kak Kamila macam mana nak buat juara diri yang pandai ni? Orang punya cara penyertaannya. Kalau dah daftar, bolehlah start mulakan pertandingan. Iaitu belajar. Untuk murid-murid kena belajar dengan pandai. Macam Kak Jia sebut tadi, kita ada 4 feature pandai yang menyumbang kepada skor juara 5 pandai, iaitu test, exam, assessment atau assignment dan juga quiz. Quiz ni yang semua orang paling suka sebab laju, senang jawab. And then orang kalau belajar saja bukan untuk bertanding pun, orang suka jawab quiz pandai sebab senang. Senang, dia very fast. Lepas tu jawapan ada situ, explanation pun ada situ. Kalau saya pun, saya ulang kaji pakai quiz code kan. Lepas tu, tu elemen pertama dalam juara 5 pandai. Skor, naikkan skor aplikasi pandai. Gunakan bahan belajar aplikasi pandai. Yang kedua, kita kena main game multiplayer. Mana nak jumpa game multiplayer? Ada dekat dashboard juara 5 pandai. Memang boleh nampak je lah. Start now, memang play. Bila tekan tu, dia tak keluar buku. Dia tak keluar dia tak belajar dah. Itu keluar game guys. So depends on bulan tu game apa. Sekarang ni game dia macam Candy Crush sikit kan. Benam Sword, Jewels and Sword. Main game je. Kena game. Main game. Kena. You kena rehatkan minda you sambil mengasah minda. Macam mana tu? Sebab ada sword kan dia sah. Ada ini boleh. Yes. 2 elemen pertama yang penting ya. Belajar, kemudian main game. So, apa kaitan antara skor belajar dengan skor game multiplayer ni? Dua-dua dapat skor tau. Bila kita dah belajar, dah kumpul skor pandai, dan bila kita dah kumpul skor multiplayer, dua-dua skor ni akan digandakan. Digandakan menjadi ruby. Itulah nama dia multiplayer ke? Ya, sebab dia pengganda. Multiplayer. Bukan player ni. Bukan banyak pelayar. Kita multiplayer. Ya. So, siapakah Rumi? Siapakah wanita solehan yang Ya, bukan. Ruby ni adalah kita panggil kita punya currency dalam juara 5 pandai. Untuk naik leaderboard juara 5 pandai, kita gunakan Ruby. You kena kumpul Ruby. Macam mana nak kumpul? Betul. Skor Ruby sebenarnya. So dalam leaderboard juara 5 pandai tu boleh nampak lah orang ni ada 9,000 ruby, 9 juta ruby, 4 juta ruby.
So, macam mana nak dapat ruby? Once a time. You kena ada skor pandai, you kena ada skor multiplier, dan you kena gabungkan, dia akan gabung automatically lah. Pasti akan dapat adik-adik main game multiplier. Bila dia dah digandakan menjadi ruby, awak punya skor multiplier tu akan kosong balik. Dia akan kosong balik. You akan tengok dekat dashboard you, kosong. Maksudnya, lepas you belajar again, you kena main game again. And then baru skor yang baru digandakan tu dapatlah ruby. Betul, akan bertambahlah ruby dalam leaderboard tu. Tak apa, tak ada faham, nanti mesti akan faham. Okay, mungkin Kak Jah boleh tunjuk sikit lah. Kita fahamkan lagi cara nak kira ruby ni. Dia macam ni. Contohlah adik dah jawab quiz. Lepas tu skor daripada quiz tu dapat 3. Lepas tu 3 skor ni, kalau adik-adik tak main game tu, dia takkan jadi ruby. Dia ada 3 je. Betul. Dia memang skor ruby tu akan jadi kosong lah. Sebab adik-adik tak main game. Sebab tu kena main game. So daripada 3 tu, dia akan ada satu button kat tepi, which is untuk start game. Contohlah, dalam game tu ada dapat menang 10 skor. So 10 skor daripada game, darab dengan 3 skor quiz yang adik kumpul tadi, so dia akan dapat 30 skor ruby. So faham tak? So kiranya kalau buat quiz je, tak main game, tak dapat ruby. Kalau adik-adik tak buat quiz, tak boleh main game. Betul. Kiranya kena belajar dulu baru boleh main game. Kalau tak, Kak Jiha, kita panggil skor tu as pandai skor. skor pandai. Skor pandai. Yang jawab quiz. Yang tu yang lepas jawab quiz tu dapat skor pandai. Lepas tu korang main multiplier game tu dapat skor untuk multiplier. Then Dapat tu total tu barulah dapat ruby. Betul. Ya. Kalau ada tertinggal salah satu step, dia tak jadi ruby. Dia jadi ingat tu adik-adik. Pesanan. Dah belanja, takkanlah main Sebab game tu. ada je yang Kak Jah nampak yang skor pandai dia dah 100 lebih. Tapi dia tak main game, serugilah. Tak adalah ruby. Dia tak ada rugi, dia ada rugi. Dia Siti rugi aku. Dah main game tu kejap je. Masih saya terus. Game senang je sebenarnya. Ralik main. Ralik. Betul. Kau tengok sekarang kat leaderboard, ada student tu dah 9 juta ruby. Bayangkan. Punyalah dia committed nak dapatkan hadiah. Betul, benar so. Dia tak nak gadget sekarang mahal. Betul. Ni dah lah percuma je. Just dah main game. Wah. Macam mana kita orang boleh dapat skor tu? Sebenarnya ada beberapa jenis leaderboard tau. Tak ada yang tengok sedikit tu. Dekat dashboard juara delima pancai. Ada leaderboard individu, which is adik-adik boleh tengok dalam kategori sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Adik dekat tangga yang keberapa dan boleh tengok siapa yang terpaling rupiah. Terpaling banyaklah skor ruby. Siapa? Yang kita nampak 9,000 juta 9 juta. Mana adik tu buat? Yang semalam mesti hari dia tambah dah. Mesti hari ni ruby dia dah tinggi dah. Betul. Lepas tu boleh tengok kategori sekolah juga dekat dashboard tu. Adik boleh tengok sekolah adik tu dah tangga yang keberapa. Betul. Dekat leaderboard tu dah beribu-ribu student dah ada daripada seluruh Malaysia, daripada Sabah, Sarawak, Pantai Timur. Pada hari ketiga juara delima pandai launch, pada 3 Jun tu kami tengok pendaftaran dah ada 5,000. 5,000. Mereka hari ni kita kalian ni tak tahulah berapa hari bulan, tapi mungkinlah ratus ribu. Tak nak cakap lebih. Tak nak cakap lebih sengit. Kalau aku nak tak FOMO, seboyo dah geng-geng beratus-ratus ribu. Kita orang yang buat ni pun kita FOMO. 14 juta dia punya ruby. Betul. Kadang-kadang kita orang timelines kan, bosan-bosan nak main ni tak ke demo pandai tu. Saja nak tengok kan. Dah 9 juta. Terus macam wow. Adik ni Tapi adik-adik janganlah rasa demotivated bila buka leaderboard tu dah 49 juta. Sebab leaderboard tu akan di reset. Itulah ayat dia tadi. Tak never reset setiap bulan. Setiap bulan. So ruby 9 juta tu akan stay dekat bulan tu sahaja. So bila dah masuk bulan baru, dia akan start dengan kosong. Dia akan refresh balik. Yeah. Tapi memahami, cuba saya Kamila explain sikit yang leaderboard ni. Macam banyak pula leaderboard anak dengar tadi. Ada yang school punya, ada yang student punya. Lepas tu dia akan reset setiap bulan.
Cumanya yang nak kira untuk yang last kali yang terpaling MVP tu macam mana? Oh, okay. So yang kami ceritakan tadi tu sama je sebenarnya. Ada leaderboard bulanan, ada leaderboard keseluruhan. So dalam berdua jenis leaderboard ni dia terpecah mengikut individu ataupun sekolah kategori ni. So kalau kategori individu, siapa dia tangga dia mengikut jumlah rubi yang terkumpul lah. Dalam kategori individu mengikut kategori sekolah rendah atau sekolah menengah. Lepas tu kalau bulanan, setiap bulan dia reset lah. Bulan Jun inilah leaderboard dia. Pada hujung bulan Jun kita dapat pemenang. Pada hujung bulan Julai kita dapat pemenang. Kalau leaderboard keseluruhan untuk MVP, kita kumpul semua skor sepanjang 5 bulan tu. Tengok siapa yang tertinggi, top 5 tertinggi. So adik-adik memang kena konsisten lah. Betul. Betul. Sama untuk kategori Sekolah sekolah. adik maksudnya. Ni saja je lah. Saya tengok leaderboard. Korang boleh reveal lah. Nampak kot. Kita sebut je lah. Tak kami dah sebut je. Sekarang ni saya tengah tengok leaderboard kategori sekolah untuk bulan Jun. Juara dia 5 pandai. Secondary school. Nombor 1 pada hari ni SMK Methodist Banting. 3,384,546 rubi yang terkumpul. Oh, So maksudnya sekolah tu student ni memang bulan dah habis lah untuk sekolah lepas. And kita nak berterima kasih lah untuk cikgu yang membimbing student untuk join and kumpul sebanyak rubi untuk sekolah tu. betul? Oh, ni nombor 2 SMK Nilai Impian. Shout out. Ni sekolah yang kita buat pelancaran hari. Dah sekarang guys, mesti diorang kejar punya ni. Tak rasa tengok ke? So adik-adik tak terlambat untuk join. Contohlah baru dapat info tu hujung bulan 6. So jangan rasa terlambat untuk daftar sebab kita still ada lagi 4 bulan untuk bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10 still lagi boleh kerja untuk dapat hadiah bulanan dan juga hadiah MVP. And senang sangat lah nak kumpul skor sebenarnya. Ya, senang sangat. Kita orang memang nak memberi je. Dalam masa yang sama, korang boleh belajar and korang tak bosan pun nak belajar. Yang mesti. You gain ilmu, at the same time, you gain hadiah. Betul. Betul. Kalau tak dapat hadiah sekalipun, at least you dapat markah PJSK peringkat kebangsaan. I don't tahu. Yang join program kita sebelum ni tahulah. Tahulah. Colouring contest tu. Awak kalau ingat pun dah dapat peringkat kebangsaan. Samalah macam JDP ni. Macam tu lah. Cerita leaderboard. Menjawab tak Abang Nik? Menjawab. Senang difahami. Later kalau tak faham, kita akan keep on post maklumat-maklumat tentang juara 5 pandai di social media kita orang @pandaiofficial. Dekat Facebook ada, dekat Instagram ada, dekat Twitter ada, and dekat YouTube pun ada banyak juga yang kita orang akan post. So keep on, jangan lupa follow kita orang. And then keep on tengok lah. Kita akan post story hari-hari. Kita akan post video. And dekat konten TikTok pun ada. Jangan lupa untuk join MBB. Kalau korang tak pernah tengok TikTok Kak Bot and Kilin, kat situ pun dia akan ceritakan juga sikit pasal JDP, juara dia no pandai. So jangan lupa lah follow and keep on update apa yang kita orang tengah buat. Betul. Kita jumpalah kat IG, kat TikTok. Kita jumpalah kat IG, kat TikTok. Mungkin ada muka Ni nanti kot. ya. Ada muka Abang Nek atau muka Kak Zia atau muka Kak Kamila ataupun muka kita mana tahu kita nak review Abang Amirah pula garang. Jangan lupa untuk join kita punya Telegram yang pandai Club. yang pandai Club. Kat situ pun kita akan bagi semua info tentang juara di 5 pandai. Dekat kick remind untuk adik-adik daftar juara 5 pandai. Tak adalah yang terlepas kan. Dah hadiah pun dah bagi tahu, leaderboard pun dah bagi tahu. Tapi yang hadiah-hadiah semua tu bila kita nak bagi tahu pemenang ni bila kita nak umumkan pemenang. Okey. Untuk pemenang bulanan, kita akan umumkan pemenang di YouTube Live pada minggu pertama setiap bulan. Bulan yang baru. Contoh bulan 6 punya pemenang kita akan umumkan pemenang pada minggu pertama bulan Julai. So, bila tu kita lah dekat social media sebab tu kena follow social media kita orang. Kalau tak follow macam mana nak tahu? Kiranya first week of the month. First week of the month tu tak kisahlah hari Ahad ke pada hari Jumaat nanti betul. Dah umumkan. So stay tune je. Stay tune and semua orang kena join untuk
untuk kita orang bagi tahu siapa adalah pemenang. So kat situ student kena join, cikgu kena join untuk tahu hadiah student dan hadiah sekolah. Stay tune. Tapi sebenarnya yang tu yang secara umum lah kita katakan. Sebenarnya insya-Allah kita tim pandai akan selalu berhubung dengan dekat antara kita dan cikgu-cikgu. Betul. Sebab cikgu-cikgu mana yang berdaftar, kami akan masukkan cikgu-cikgu dalam grup WhatsApp untuk kita selalu direct dengan cikgu-cikgu lah, bagi update. Kalau cikgu nak tanya mungkin ada masalah apa-apa yang untuk pendaftaran ke apa ke, boleh dekat dalam grup WhatsApp tu. So anything cari kita atau cari cikgu pembimbing sekolah anda. Macam tu lah. Sebenarnya student boleh directly to our customer support ataupun boleh tanya cikgu sekolah. Untuk cikgu sekolah directly untuk tanya kat kita orang. Ya. So kita orang tak sabarkan korang punya soalan. InsyaAllah kita orang akan dapat hadiah. Ya, silakan tolong sehabis baik untuk korang join Juara 5 Pandai and dapat hadiah yang RM250,000 terkumpul tu lah. Kita nak semua menang lah. In fact kalau terlalu meriahkan sambutan dia, mungkin kita orang akan tambah hadiah. Mungkin bila nanti Ramai pupuk lagi hadiah tu lagi banyak. asalkan meriahlah kekak dan kita nak tengok korang semangat untuk belajar dengan pandai. Tak rugilah sebab saya dengan cerita kan ada ramailah daripada kita punya pelajar yang jawab kuis sahaja hari-hari, tahu-tahu dia orang punya grade naik. Daripada C jadi A-. Paling-paling pun B+ lah. Jawab kuis je hari-hari. Even if dia orang tak premium pun, kalau premium kan kita boleh main tanpa boleh jawab kuis tanpa had. Kita boleh jawab sebanyak mana ataupun kita boleh fokus topik masing-masing topik yang tertentu. Tapi kalau yang free pun even if dia orang kena tunggu nyawa tu apa panggil? Refresh Balik pun dia orang mampu untuk naikkan skor mata pelajaran dekat sekolah. Betul. But kita memang membantu semua student dekat seluruh Malaysia ni untuk jadi lebih baik lah. Diorang punya break tu tak kisahlah dia free ke, dia premium ke, semua kita nak bantu. Betul. Oh, yang paling penting ada something yang saya teringat. Ada isu ni selalu timbul bila kita buat pertandingan tau. Pelajar tu dia buat banyak account. Dia buat banyak account bila menyertai program pandai. Jangan. Nanti. Sebab awak nak kumpul skor. Kalau awak kumpul skor dekat beberapa tempat, macam mana nak naikkan skor tu? Make sure bila daftar, ingat username, ingat password dan login menggunakan detail yang sama setiap kali. So that you boleh kumpul skor daripada awal sampai habis. Kalau tak nanti masa compete dengan diri sendiri. Compare dengan akaun yang tu, compare dengan akaun ni. Tapi kalau ikutkan untuk Juara 5 Pandai mungkin tak terjadi sebab kita ada unique ID yang kita minta, iaitu korang punya IC number. Betul. So takkanlah korang nak buat IC suka-suka kan. IC pun tak boleh create nombor tu. Sebab satu orang satu je IC nombor dia kan. Kalau kita dah satu isi nombor IC yang sama, dia tak boleh create yang baru dah. Tak boleh. Dia memang satu akaun untuk satu pelajar sahaja. Ini soalan daripada tahun-tahun lepas juga. Boleh tak abang dengan adik kongsi satu akaun? Alamak, jangan. Jatuh ni hijau dah. Ada satu je. Awak nak bertanding dengan kategori apa? Awak nak bertanding dengan siapa? Nanti sijil takkan nak bahagi tu. Sebab sijil tu berdasarkan akaun yang didaftar. Bagus. So kalau ada 2 orang, daftarlah akaun yang lain-lain. Kalau betul. Kalau ada satu je peranti kat rumah, tak apa. Bila orang ni nak pakai, log out, lepas log in akaun dia. Itu je lah kan yang penting. Ibu bapa tak payah risau sebab tak payah bayar untuk daftar akaun pandai. Pertandingan ni adalah percuma. Akaun pandai pun percuma. So don't worry. Just install, just daftar, just create account dengan tertib. Misalnya untuk install akaun pandai pun kita ada di Google Play dengan App Store. So kat situ pun free je nak install. Nak install free, nak daftar pandai free, nak join Juara 5 Pandai pun free juga. Kalau tak nak pakai app pun tak apa. Kalau tak nak pakai kat phone, kat laptop boleh. Sebab boleh akses dekat browser. Tak apa, nama website kita pandai.org je ni. Nanti kalau tak pandai.org pun ada. Tengok betul lagi. Kalau awak nak connect dari phone ke TV, boleh. Boleh. Mana you boleh belajar? Apa lagi? Benda penting. Dia penting kok
nak bagi tips nak menang. Tips nak kita dah sampai penghujung ya. Ya. Okay. Ini penting ni, saya ada nota. Tips dah mana? Senang je. First, daftar. Tak daftar tak boleh menang lah sebab you tak join. Second, kena konsisten. Kena konsisten jawab quiz, kena konsisten kena konsisten main game. Sebab terlalu senang untuk setiap orang tu naik dalam leaderboard juara 5 pandai ni. Sebab kita ada elemen multiplier tu kan. So, konsisten je. Asalkan awak buat certain amount setiap hari, asalkan awak punya nyawa dah refresh, awak buat satu quiz pun okey. Jadi dah. Betul. Lepas tu, jangan lupa jawab multiplier. Jawab multiplier main. Jangan lupa main game multiplier. Sebab benda kita punya pertandingan adalah berdasarkan rubi. Skor tu dia akan naik dekat lip. Okay, Kak Jan macam last sikit. Untuk ibu bapa, janganlah menganggap kita orang ni menggalakkan anak-anak untuk main game. Pelajar juga hanya boleh je jawab skor banyak dulu, jawab quiz banyak, kumpul skor dekat pandai tu banyak, and then baru boleh main game. So, lagi banyak skor pandai, lagi tinggilah multiplier tu. Betul. Kena cari player. Itu senang je. Sangat-sangat senang. Kita tak nak pelajar ataupun anak-anak kita rasa pressure bila dah jawab quiz. Tahu lah ya. Lepas tu tiba rasa macam quiz tu susah. Lepas tu main game susah. So dia rasa macam demotivated lah. Tak. So kita nak lagi banyak diorang belajar dekat aplikasi pandai. Lepas tu bila game tu adalah untuk diorang rasa macam kurang stress sikit lah. Chill dah. Bagi rehat kejap Mila. And untuk bagi chance Swirena. So last tip adalah ini tip ni seiring dengan konsistensi lah. Kalau awak dah daftar, terus main. Jangan tunggu hujung bulan baru nak main. So asalkan dah daftar, konsisten jawab setiap hari. Jangan tunggu last minute. Macam mana nak kumpul skor kalau last minute? Sikit-sikit lah, lama jadi bukit. So ada apa-apa lagi tak Kak Jia? Kita nak share tips-tips. Rasanya tak ada. Kiranya lagi banyak jawab skor pandai and terus main game tu lagi bagus lah. Contoh hari ni adik spend untuk jawab quiz kat pandai dalam sejam. Sejam adik belajar untuk tu. Tu contoh dapat 100 skor dekat aplikasi pandai. Terus main game. Lepas tu esok buat benda yang sama. Sebaik masa untuk belajar dalam sejam atau 2 jam ke kan. Lepas tu terus main game. Saya ada yang tips. Hari-hari lah. Kalau adik-adik dah bosan main quiz kan, saya rasa macam sama je hari, buatlah test. Betul lah, saya ni dah banyak. You dah siap ada, kalau satu test tu ada 40 soalan kan. Soalan awak jawab 20, betul. Dah 20 dah skor. So try untuk manfaatkan sebanyak mana pasien yang ada, TNT yang ada dalam pandai tu. Betul dekat pandai. Uni semua tak akan contribute tu pandai skor. Betul. Kalau korang betul ni better ni untuk adik-adik belajar dengan kawan-kawan. Untuk adik-adik test diri adik yang macam aku nak try lah main berdiri dengan kawan aku. So pemahaman adik-adik lah. Bila kita jawab seorang-seorang ni, kita je yang faham. Betul tak? Bila kita sama-sama, kita belajar bersama lah. Betul. Sharing is caring lah. Kita belajar bersama, pandai sama-sama. Ilmu dikongsi. Macam tu lah. Itulah tips-tipsnya. Okey kan? Okey kan? Tak apa. Kita orang memang from time to time akan share lah macam-macam dengan adik-adik. Betul. So follow je. Mungkin dekat bagi faham ni tak faham lagi, it's okay. Kita akan hari-hari bagi faham. Kita akan buat live TikTok juga kan. Soalan aku tanya je kat situ. Tanya kat bot kirim boleh. Ya, diorang pun tahu. Senang sangat nak pandang. Betul. Itulah. Abang Anik ada apa-apa lagi nak tanya? So sebenarnya Abang Anik nak ingatkan lah, walaupun kita duk borak-borak kencang pasal hadiah 220,000 makan fit AJSK apa semua, tapi sebenarnya tim pandai ni buat juara di pandai ni untuk adik-adik belajar. So dia punya main essence untuk adik juara di pandai ni hanya untuk ilmu sahaja. Tapi kalau menang apa salah? Alah-alah. Dia macam menang Alhamdulillah, tak menang pun sebenarnya Alhamdulillah. Sebab adik-adik saya belajar and bantu adik-adik untuk lagi faham lah pembelajaran yang diajar di sekolah. Macam biasa lah bila kita buat program ni, ini ada untuk murid-murid kita, untuk cikgu-cikgu kita dan untuk ibu bapa merasa lega. Ada something untuk anak-anak. Betul. Aku cakap aku betul. Terbetulkan diri sendiri pula. Sendiri, it's okay, tak apa. Okay, saya nak share je lah Abang Nik. Untuk kita punya audience, sebenarnya kami akan sedaya upaya pergi satu Malaysia kan. Kita akan visit setiap negeri yang terlibat dengan juara dari pandai. Itu semua.
Semua sekolah kat Malaysia. Betul. Hari tu kita orang dah pergi SMK Nilai Impian Negeri Sembilan untuk melancarkan juara Delima Pandai. Lepas ni kita nak ke mana dah minggu depan? Selangor ke? Saya rasa kita dekat negeri Selangor. Kita ada nak pergi negeri Perak. Negeri-negeri lain yang rasa FOMO, korang bolehlah try reach out. Kita orang punya team yang ke sekolah untuk datang ke sekolah anda. Doakan pelancaran juara Delima Pandai ke guru ini. Ya, kita orang pun suka jalan-jalan. Ya, kita orang suka nak interact dengan cikgu, dengan pelajar, and kita boleh dapat two-way communication dekat situ lah. Kalau dekat online ni mungkin lambat sikit kita nak lengkapkan. So kalau kita pergi sekolah lagi cepat lah nak menjawab soalan-soalan cikgu. Boleh jumpa kami bertiga. Kak Ros, Ibanet. Yeah. Kak Mir, maybe. Kak Mir, Abang. Kita tak tahu. Bolehlah cakap, come to my school please. Apa tu Niti Pandai? Boleh. Bila kita datang tu, kita bawa hadiah juga kan? Ha? Bila kami datang ke sekolah tu, kami bawa hadiah juga. Betul lagi tu tak adalah pergi tangan kosong. Apa lagi benda-benda yang kita boleh share. Sekarang ni kami dalam proses menyambut hadiah datang ke office kan? Betul, ni yang dah sampai. Ada lagi yang akan sampai. Ada lagi banyak lagi. Betul. Lepas tu kita hari-hari check leaderboard. Siapa paling tinggi? Paling tinggi. Kita orang yang tak join pun FOMO. Cukup bagi yang terbaik. Betul. So anda pun bagi yang terbaik lah, people. Okay. Kamu jadi yang terbaik lah. Alright. Abang Anik rasa tu je kot kita hari ni. Betul, rasanya itu je untuk bagi faham kali ni. So, Paling penting join. Paling penting layari laman utama kita, iaitu go.pandai.org/juara daerah. Mesti ada kat sini. Okay, return. Tak ada tak abang yang kat belakang tu letak go.pandai.org/juara daerah. And jangan lupa untuk follow social media kita @pandaiofficial di Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Betul. @pandaiofficial. Kita minta abang kat belakang tu juga untuk letak kat sini. Selalu subscribe, on notification. Betul. And lagi satu apa nak? Telegram. Kita ada community kita dekat Telegram, itu Yang Pandai Club. Betul. Info apa kita akan tabur dalam tu semua. Saya muntah sekarang. Ya muntah. So korang nak interact dalam bagi tahu je. Kita memang tak sorok pun semua info. Kita akan bagi je. Dia tak ada yang YTJT punya info. Ya je. XX. Kita nak bagi semua join, semua dapat hadiah. So korang tinggal nak join je. Daftar juara Delima Pandai 2025. Betul. Okay, so guys, senang je nak apa? Senang je nak pandai. Bye-bye Semua join, jangan lupa daftar. Juara Delima. Ada lagu.